Hai korang, so hari ni dah hari kedua which is our last day dekat Penang. So sekarang ni kita orang dah nak gerak pergi Bukit Bendera. Dan nanti dekat sana kita adalah nak try ais kacang apa-apa yang viral lah dekat area Bukit Bendera tu. Lepas tu baru kita orang balik hotel untuk check out. Lepas check out kita orang akan pergi apa yang nama Chiu Jetty. Kita orang ambil gambar dekat Chiu Jetty. Lepas tu tak tahu lagi nak pergi mana, tak sure lagi. Tapi korang stay tune je untuk hari yang kedua ni. Okay? Korang nak tahu tak bawah hotel kita orang ni ada kedai kopi tiam apa entah. Tapi dia sama ke macam anak syarikat hotel ni ke? Ya. Bawah betul-betul bawah hotel ni tau. So ramai orang tengah beratur kat situ. Sebab mungkin tertiba viral kan. Ke memang viral ni nah? Memang viral. So ramai orang beratur tengok tu. Sampai terkeluar daripada tempat parking. Atika kan yang pagi-pagi kerja dia tengok kartun weh. Di TV ni. Dari pukul 7 tau dia dah tengok kartun. Bersiap pun dia tengok kartun dari pantulan cermin sana. Korang 12 tahun tau ya tak pergi sini. Dulu dia pergi time umur 11 tahun. Ni kita nak pergi beli tiket dulu. Dah nak masuk dalam. Dah nak masuk mana ni weh? Dah nak masuk pergi train dia. Kita orang akan naik ni. Dah lama yang tak naik weh. Last saya naik darjah 5 dulu. Tu pun naik dengan family. Dan ni pergi dengan kawan-kawan. Kita orang tengah beratur. Pak tengah beratur line panjang. No. Ramai gila. Hari ni pula hari Sabtu guys. Memang ramai. Orang kita dah dalam train. Ya. Saya akan ikut pemandangan kat sini. Walaupun tak nampak sangat. Okey. Ya. Kat sini ada skywalk dah. Dulu ya pergi mana ada. So kita akan ikut sini untuk pergi situ. Boleh. Kita buat trend. Kita tak settle lagi ya. Malam. Hai. Itu.
Day tu di Penang. Walaupun dah dia dah introduce. Okay, thank you. Dia bertingkat-tingkat guys. Ya, dah lama tak pergi so ya lupa dia bertingkat macam ni. So kita nak pergi dekat signboard situ bawah tu. Ada tulis Penang Hill kot. So kita nak pergi situ. Wih, dah ada matahari. Wah, turun lagi. Hai semua orang. Dia takut lah phone dia tak ada tali. Sebab tali tu dah terputus. Saya takut phone jatuh. Basically ada ni je dia punya apa ni tulisan. Apa nama benda ni ya? Signboard. Untuk ambil gambar je buat kerangan. Hari ni ramai foreigner lah korang. Mostly China. Ni ada cafe dia tapi maybe a bit pricey lah. Ni menu dia. Memang kena tekan sikit lah sebab nasi lemak RM19. Lepas tu ada tadi perasan nasi kerabu. Nasi kerabu dia wish. Tu pun dah RM52. Kita tengah student, kita masih B40 weh. Bawah daripada B40 yang tak ada angkut. Takut. Lihat dengan Nina tengah setting kamera nak ambil gambar. So kita orang dah ambil gambar tadi. And then ni ada ambil gambar before kita naik train pergi Bukit Bendera. So kita orang beli soft copy je sebab yang hard copy mahal. Okay. So right now kita orang nak pergi makan sebab masing-masing dah lapar tak sarapan lagi. So after that maybe kita orang turun balik. Okay, saya dah ingat dulu waktu saya kecil-kecil tu saya singgah area sini. Saya ingat sebab saya nampak masjid macam kubah atas tu. Saya ada gambar dengan adik saya ada kat situ. Tapi sekarang kita nak pergi mencari makan. Kita tengoklah apa yang ada. Okay, wow, ni ke ais kacang Bihar suruh try tu? Ni ke Bihar? Ni macam banyak je makanan. Wow. Ada nanas tak? Alah tak ada nanas. Weh, ramai gila orang. Hai korang, so kita dah nak turun. Lepas tu nak pergi kedai cendera hati. Cendera mata, cendera hati. Nak tengok. Lepas tu nak balik pergi CJT. Atau maybe makan berat dulu sebab tadi kita makan ringan-ringan je. Like buah, bingsu macam tu je. So baru check out hotel. Then kita nak pergi jalan-jalan sikit baru balik. Kita orang dah sampai Chiu JT setelah sesat sikit tadi. Ni mostly macam perkampungan orang Cina guys. Ada kedai-kedai souvenir. Saya tak tahu sebenarnya ya dekat Penang ke kat Thailand weh. Sebab perkampungan dia macam vibes dekat mana tu? Ni floating market Thailand. Dah sampai jeti.
Lucu Jeti. Ini je guys. Macam like ambil gambar je. Lepas sudah. Jeti Pelabuhan. Bot. Lepas ni semua kampung-kampung orang-orang kat sini. Kalau jalan straight ada lagi ruang kat sini. So kalau korang nak ambil gambar dekat situ pun boleh juga. Ada banyak ruang. So panas gila guys, terik matahari atas ni. Comel. Sekarang ni tak pakai pun. Next kita masuk kedai ni sebab dia macam catch my eyes gitu. Tapi tak ada apa-apa sangat pun. Dia macam more to jewelries, bag, merchandise macam tu lah. And kedai ni memang Chinese punya. Basically semua dekat sini memang Chinese punya kedai. And kalau ada Melayu pun seorang je peniaga Melayu. So kita cuci mata je lah. Hai, ni saya. Hai korang, so sekarang kita orang dekat bus depot. Tapi dekat sini mostly macam barang-barang accessories je yang jual. Tapi banyak, korang kena pergi. Sebab saya tak tahu nak explain apa benda yang ada. Sebab banyak sangat, ya banyak ambil gambar je. Tak ambil video sangat. Ni video first bercakap dekat bus depot. So saya tak boleh apa-apa, saya banyak ambil gambar je. Nanti akan select dekat sini, dekat sini, dekat sini balik. Okay, korang tengok antara accessories yang jual kat sini lah. Tapi mostly dekat sini Chinese. Sebab memang ni tempat dia orang. Kita orang ni macam minority lah, boleh kira Melayu kat sini. Biar tengah tunjuk Kim Bus Depot. Tapi kamera ni kamera depan, so dia tak apa, mirror. Ada orang sebenarnya dah penat. Jom. So guys, kita orang dah nak balik dah. Maka dengan itu sampai sini je lah vlog kita orang 4 orang selama 2 hari 1 malam dekat Penang. So hope you guys dapat tengok sampai habis vlog ni. And jangan lupa like, comment, share and subscribe. Ting ting ting. See you guys on the next video. Bye bye. Poshi poshi. Bye bye cepat. Bye. Bye. Dah habis dah kita punya bercuti. Silakan lepas sejam 7 sebelum berita.